Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam video kali ini insya-Allah kita uh, sambung berkenaan pengenalan mazhab Syafi'i. Untuk video ini kita akan lebih fokus kepada peringkat-peringkat perkembangan mazhab Syafi'i. Jadi masih daripada kitab Al-Madkhal ila Dirasati Al-Madhahib Al-Fiqhiyah karangan Ali Jumaah yang telah dijadikan sukatan pembelajaran kalian. Saya bacakan. Bismillah. وقد مر المذهب الشافعي بعدة أطوار. Dan sungguh telah berlalu oleh mazhab Syafi'i dengan beberapa peringkat, beberapa perkembangan atwar, peringkat marhalah. Di dalam kitab Al-Madkhal ila Dirasatil Madhahib Al-Fiqhiyah ini disebut lima peringkat perkembangan. Okey, ini adalah berdasarkan teks atau kitab yang sedang kita baca. Di dalam kitab contohnya Al-Madkhal ila Al-Madhhab Syafi'i terbitan Darul Ifta' Jordan disebut lebih terperinci lagi berbanding di dalam kitab ini, iaitu disebut 7 peringkat perkembangan mazhab, dan setiap peringkat diceritakan dengan lebih detail di dalam buku tersebut. Jadi untuk teks yang kita baca sekarang disebutkan 5 peringkat. Jadi kita baca yang pertama alif. Yang pertama Taurul I'dadi wa Takwin, iaitu peringkat i'dad, persediaan, wa takwin dan pembentukan. Wa btada'a hadha tauru, dan telah mulalah oleh ini peringkat ba'da wafatil Imami Malikin, selepas wafatnya Imam Malik, sanata tis'in wa sab'ina wa mi'ah, pada tahun 179 Hijri. Wastamarra fatratan tawilatan, dan berterusanlah ia peringkat ni, hadha taur, pada tempoh yang panjang. Okey, haitsu sekira-kira istaghraqa hawalai 16 aman, menghabisilah ia taur ini, peringkat ini akan sekitar 16 tahun. Ila, sehinggalah an qadimal Imam Syafi'i ila Baghdad lil marrati tsaniyati sanata 95 wa mi'ah, sehinggalah bahawa datanglah oleh Imam Syafi'i ke Baghdad untuk kali kedua pada tahun 195. Okey, telah kita bincangkan pada biografi Imam Syafi'i bahawa beliau keluar masuk Baghdad sebanyak 3 kali. Okey, so ini untuk peringkat yang pertama ini, Taurul I'dad ini bermula selepas wafat Malik sehinggalah kepada kedatangan Syafi'i ke Baghdad untuk kali yang kedua. Peringkat yang seterusnya, yang kedua, Taurul Zuhuri, okey, lil Madhhabil Qadim, peringkat kemunculan bagi madhab qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal dengan mazhab qadim dan mazhab jadid. Mazhab qadim adalah sebelum beliau memasuki Mesir. Jadi ini dikenali sebagai mazhab qadim, manakala setelah masuknya beliau ke Mesir, inilah dikenali sebagai mazhab jadid, mazhab yang baru. Mazhab qadim, mazhab yang lama. Wahtallat hadhil marhalatu, okay, dan telah menempatilah oleh ini marhalah al-fatrata az-zamaniyata, akan tempoh zaman, tempoh masa, min waqti qudumi Syafi'i Baghdad lil marrati ats-tsaniyati, daripada waktu datanglah oleh Imam Syafi'i akan Baghdad
pada kali kedua sanata khamsin wa tis'in wa mi'ah pada tahun 195. Wa hatta sehingga rahilihi ila Misra, perginya beliau ke Mesir sanata tis'in wa tis'ina wa mi'ah pada tahun 199 Hijri. Peringkat yang ketiga iaitu Taurun Nudji wal iktimali limadhhabihil jadid. Peringkat nudj, kematangan. Okay? Peringkat kematangan wal iktimal dan kesempurnaan bagi mazhabnya yang baharu, mazhab jadid. Wa bada'a dan bermulalah ia peringkat ni, peringkat Taurun Nudji ni biqudumihi ila Misra, okay, dengan datangnya beliau ke Mesir sanata tis'in wa tis'ina wa mi'ah pada tahun 199 wa hatta sehinggalah wafatihi biha sanata arba'in wa mi'atain, sehinggalah wafat beliau padanya pada Mesir, dan memang Imam Syafi'i wafat di kota Mesir pada tahun 2204 Hijri. Sehingga tiga peringkat yang pertama yang diceritakan dalam teks ini adalah semasa kehidupan Imam Syafi'i. Habis peringkat 1, kedua, ketiga. Masuklah kita kepada peringkat selepas kewafatan beliau, iaitu peringkat keempat, Taurut Takhriji wa Tadhil. Okay. Peringkat takhrij maksudnya mengeluarkan hukum hakam berdasarkan qawaid Imam Syafi'i oleh ashab. Wa Tadhil ni zayyala yuzayyilu, maksudnya menambahkan sesuatu selepas yang di hujung. Okey, menambah di hujung sesuatu lah, tadhil, at-tadhil. Ibtada'a, bermula ia Taurut Takhrij ni ala yadi ashabi Syafi'i, okay, di atas tangan ashab Imam Syafi'i, anak-anak murid beliau. Min ba'di wafatil Imam Syafi'i, selepas wafat Imam Syafi'i. Wamtadda, dan berpanjanganlah ia Taurut Takhrij ni, peringkat ini, hatta muntasafil qarnil khamisi takriban. Okay. Berterusan sehingga pertengahan kurun kelima. Okay. Takriban, lebih kurang. Jadi kurun kelima ni adalah 401 sehingga 500. Jadi lebih kurang 450, 455, 445, sekitar waktu tersebut. Jadi bermula sehingga dari wafat Syafi'i sehinggalah kepada pertengahan kurun kelima. Wa ba'dul bahithina, dan bermula sebahagian bahithin, researcher, pengkaji, yasilu bihi ila al-qarn as-sabi' al-hijri, menyampai dengannya peringkat ni sehingga kurun ke-7 Hijri. Jadi kurun ke-7 ni 601 sehingga 700. Jadi ada dua pandangan lah. Ada yang mengatakan tempoh ini berakhir pertengahan kurun kelima. Ada yang mengatakan bukan, okay? Bahkan sehingga kurun ke-7. Wa fi hadha tauri, dan pada ini peringkat, nasyital ashabu, aktif, okay? Giat. Nasyital ashabu, aktiflah, giatlah oleh ashab Imam Syafi'i ila istikhrajil masaili, okay, kepada mengeluar akan masalah-masalah, permasalahan furu' min usulil madhabi, okay, daripada usul madhab, usul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ada perkara-perkara yang mana berlaku selepas kewafatan Syafi'i, yang mana ashab beliau telah mengeluarkan hukum hakam untuk permasalahan tersebut daripada usul mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Selepas peringkat yang keempat ini, pergilah kepada peringkat yang terakhir, iaitu peringkat kelima, Tauru al-istiqrar. Okay. Peringkat kestabilan lah, istaqarra.
stabil. Haitsu tatkala mana sekira-kira istaqarrat madarisul madhab, okey, telah tetap oleh madrasah-madrasah madhab Syafi'i, okey, wa tammal jam'u bainaha, dan telah sempurna oleh menghimpun di antaranya, di antara mazhab imam, di antara madrasah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi pada permulaan ada tariqah al-Iraqiyin dan tariqah al-Khurasaniyin. Okey, ni adalah dua apa dua madrasah utama di dalam mazhab, dan pada taurul istiqrar ni, pada peringkat istiqrar, telah pun dihimpun di antara tariqah Khurasaniyin dan tariqah Iraqiyin. Kemudian حيث استقرت مدارس المذهب وتم الجمع بينها والانتهاء من الترجيح. Okay. Dan tamat dan telah sempurna juga, berakhir, intihak minat tarjih, daripada mentarjihkan, fi makhtalafa fihi ulamaul madhab, okay, pada barang yang berselisihlah padanya barang oleh ulama mazhab. Okay. Maksudnya ada banyak pandangan di dalam mazhab. Apa lagi, ada tariqah Khurasaniyin, ada tariqah Iraqiyin, ada banyak qaul, ada banyak aujuh. Jadi telah berlaku tarjih bagi pandangan-pandangan yang pelbagai di dalam mazhab ini pada masa istiqrar ni. Pada video yang akan datang, insya-Allah kita akan ceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan proses tahrir, penyuntingan di dalam mazhab di atas tangan Imam Rafi'i dan Nawawi. Kemudian selepas kedua syaikhain ini datang pula Ibn Hajar dan Ar-Ramli, insya-Allah pada video yang akan datang. Jadi walintihau minat tarjihi, dan telah selesai daripada tarjih fi makhtalafa fihi ulamaul madhab, pada barang, pada pandangan, pada aqwal, pada aujuh yang khilaflah padanya oleh ulama mazhab. Summa, kemudian wudi'at al-kutubul mukhtasaratu. Okay. Ditulislah akan kitab-kitab ringkasan fil madhabi, dalam madhab, allati, yang mana kitab-kitab ni allati tashtamilu ala rajihi fil madhabi, okay, mengandungi, okay, ke atas qaul yang rajih di dalam madhab, dan juga wa syarhu hadhihi al-mukhtasarati bi tariqatin madrasiyatin, okay, dan telah ditulis juga dan telah ada juga syarah bagi mukhtasar ini bi tariqatin madrasiyah, dengan gaya sekolah lah, dengan gaya buku teks contohnya. Okay. Ini di nota kaki ada diceritakan untuk rujuk kepada sumber-sumber tambahan untuk menambah pengetahuan berkenaan dengan biografi Imam Syafi'i, okay, dan perkembangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Okay. Wallahu alam, sehingga ini sahaja untuk video kali ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.